kan lapang kilo. Ada kau lapang lagi nya. Ya, tak bau deh. Kau tak bau nya. Tak sini. Nak saya dulu lapang. Mari lai. Tak ada kelakar laku. Ada kata indah anak. Cakap ada baju rumah dah. Kelah nak. Dia nak sampai dulu lah. Dia nak kelah lah. Oh dah. Dah. Dah bang. Kenapa? Selain. Tengah malam denai tak jago, tak cinta. Itulah Kau ba aku. You kau garih deng, kau kin sampai jong kuah. Kau kin lah panik dan membalasin ada ansikin. Din dan banyak dan jual din. Tak semua, idin cik asalnya. Ya cik dah galih dan banyak ketipu dari Jawa dah. Dan kau mengalih lah macam cari hidup tu dan madah. You kan lapang kilo. Ada kau lapang lagi nya. Ya tak bau deh. Kau tak bau nya aku dan jak sinyal lah berapa tu. Nak saya dulu lapang syukuran lembek nah. Nak dah. Kau kina. Din ku kuah. Kuah cek kuah. Dan siku tatek dan sikuah. Ada kau boleh luruh lah dah. Oh dah sarah. Dah. Aku dia contek. Dah amuh ke tu dah. Ikut siku tagak ha. Siku sampai kasir dan dah sikuah. Kecil nah dia meja dia banyak din. Nak sarah. Dia kerambi mudu dan jual sambal kolak. Tu dia nak asyik dah. Ini melihat fancy ciknya. Baju kayak kolor bah dah. Baju kamu ni ngalih nak masuk sekolah tu. Kau dah ngalih pabukon je kau mah. Iya ngalih pabukon. Udah ngalih siang sore. You tu petang-petang ngalihnya. Sama lah. Aku den kuah aku hotel lah. Lai lihat nah. Dan pada dia patah-patah meja dah besok encak kini buat etong dah dan ku kurang dan. Kuah. Anda kini selak cakap kau nak den tu pantang dia lah. Den ada. Karayu dia den. Nak do situ dia den. Den kalanju rayu lo den mah. Mengalah taruh sen dia nak mungkin dia den. Acok nah dia mengalah. Mangga kau op. Ande baca kak dia lebih orang ke puasa lai. Ikut sah nak muh awak ke mengalih siku baku sanju ke bang antana meja ke marisa. Oh luku ya mari ke Maria. Ndak lo namanya awak model tu dia dah pi lah lama kawan kau agil. Iyo batus. You dia mengalih meja dan 3 buah. Inyo ciek mejanya. Oh cieknya. Inyo pensinya kali siku cieknya. Dan kerambi mudu sambal kolak kalian jual guys. Oh, yo mengalah nabeknya 3 awak lai cieknya den. Alai mungkin banyaknya apunya dah. Oi, dah. Dia mencari nafkah tak mencari masalah kemarin. Semua nah. Tu dia mengalah-ngalah taruh sen dia nak muh dia. Untung adu risanya lamek nama dia. Kau risau mama pun kau mah. Dah lah lama bana ketu-ketu ku tembak. Ku dia lah mengalah san taruh madin. Tu bah ka baca kak. You dia nak muh rasa. Nak muh you. Ayo salah sen lah. Dia dan pai lai. Dia you nak cakap nang den. Ndak. Tu bah kau tantang kecil-kecil nanti ke. Do risau ni. Hey. You buku dah siku dah. You ambil gangku seketik lai dang kuah. Lah aku ketik lai. Lah. Pensi banyak kena buik dia amal. You tak muek beko nadin tak muek nah. Lah. Asoi ke dengan. You nak lah biarlah lai den kamu urus meja dah rumah. Dapur ke meja dah naik. Heran lah dan macam lihat nan berdua tadi Masalah tampek nan kacik dia baca kak dia nak. Dia le puasa tinggal 4 hari 5 hari lai. Tak le laku kali tak indak ana. Baca kak dia berdua rumah dangkek lah nah. Dia nak nyampe dua lah ada nagih lampu hijau dia nak cakap lakin. Ini nak orang ko mana putus dia mencari hilal ko. Dia ahlinya hilal ko. Kapan hilal muncul, kapan hilal belum muncul lah tu dia tahun. Jak tahun bara le puasa dia menantuin. Kau ada nampak hilal. Lu muncul lah hilal. Setiap lain. Alun lain. Mana layang-layang bang kau? Tak nampak dah. Barara lah banang tadi tu. Astaghfirullahalazim. Kau mencari hilal. Hilal? Ya. Oh, orang ke puasa. Tu lah kemunculan hilal. Tu lah abang nama menantu seorang. Ya. Tu kau je itu bang calik. Kau teropang. Nak kecil bang calik kateh dia dah. Terbalik. Kan. Jadi mereka kan jalan muncul hilal atau indaknya. Jadi tanduk awak akan mulai puasa. Hadis Nabi ayat Al-Quran menjelaskan
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Awak puasa awak ndak sah-sah. Sen dah mulai tanggal 22, tanggal 23 nak jalan. Pun putus dia nama. Beko bang kaban ko lah nampak deh bang. Kalau lah muncul hilal beko yang kabar beko. Iya. Nah Tu lah. mencari ko sampai jam bara. Sampai pasai je beko yang cari mereka. Kau nak keluar je gini bisik cari lihat teropong lihat. Salah surang lah ko yo. Nak cari lah. Cari lah. Onde iyo mah. Nak you mah. Awan sini nampak tak? Berarti alun keluar lah dona. Alun lah lama lah. Lah. Kalau keluar lah muncul hilal kuat dia. Di umur ni masjid aku. Iya. Lah. Iya. Pecek lah bang ah. Deh. Kah nak kata teh lah dia. Alun lah. Tak setiap lagi. Alun lah. Kau lah. Alun lah. Kau mantu alun lah. Kau tak bulan ikut dia ke? Alun. Ni nak merdeka bulan ni. Kalau hilal muncul tu bulannya tahu. Bulan sabit mudu. Nanti lah sikon dalu. Alun lah. Setiap lagi. Ni bulan nak merdeka bulan ni kan. Dia lah yang baca mana. Kuat dulu. Cari ang. Cari lang. Cari lalang. Dia. Tu bangang teropong lah kata dia orang cari. Ngalihat teropong. Cari hilal. Hilal ana cari. Itu kok sekali-sekali ke masjid mendangan ceramah tu. Awak tak pergi duduk tak pergi laluk-laluk ke masjid tu. Dangai si ceramah. Kalau bulan ulang tapi ke bulan suci Ramadan. Jadi dicari hilal tandu masuk mulai orang ke puasa indahnya. Hilal lah menantuan. You nak jalih tu dan you lah jalih tanggalnya lah adu. Lah jalih tanggal 23 orang puasa. Di mana jalih? Di kalender di almanak lah. Mulai puasa tu awal awak beribadah tu dengan kemunculan hilal. Tu masa anak mendangan ceramah petang saja dah. Muncul hilal tu bulan tu nya tu ciri-cirinya tu dia nanti hilal tu baru muncul indah nak pokoknya lain kabar dan tanggal tu puasa lah. Lain banyak pok penokok macam. Ni tepong Cak, mau leh. Jangan pon aku leh. Cik hilal. Dia. Alun nampak leh. Hantu orang mengalih ni kalau cakap je awak. Mata dia. Ni kalau ndak awak nak menantu nak. Pokok heboh aku. Matahari tu. Matahari dia mau itu carang Tu aku masih sikit-sikit mana? Kau mencari hilal din. Kena? Kanah je yang tu gunung lembu ke masjid ke surau mendengar ceramah. Dah sah-sah duduk saya ada. Munculnya hilal berarti kita mulai berpuasa. Nak dengar ceramah datang buya dah. Ya. Itu lah yang sabut patang hilal tu. Aku tak bakal lebuk orang setengah orang mulai puasa tanggal 22, setengah mulai tanggal 23, setengah mulai tanggal 24. Acok model tu dah. Acok model itu ketimpangan. Tu sedih lebah. Lah semua, lah nampak Alun lalu muncul hilal. Jadi kalau lah muncul hilal tu berarti awak mulai puasa. Mulai puasa langsung hari tu, detik tu. Detik tu din. Dak babang salik tu dak aku dah abang sekoreng. Ajak aku dah abang salik hilal tu tadi. Aduh, sabar balik cari tu nak muncul hilal. Sabar balik nak cari tu rompong. Muncul din. Lah teropong kena ya. Alah. Jadi idin kan kini kan ragu bila puasa tu. Emang you ragu bang, tak tahu tanggal kini di kalender kami. Ya. Harus baru cek Rabah okey. Setengah lah dia cek Jumaat okey. Dia nak pasti di kabang sana nanya siap bang. Okey, kadang nak mesti tu. Dia leban salik hilal. Pokoknya lah muncul hilal berarti awak mulai puasa siap. Ya. Itu kan kena. Munculnya hilal, kita akan berpuasa. Masuk bulan suci Ramadan. Berarti di kalender tu mau otak-otak saja bang di kalender tu. Tak dah. Dia kalender tu. Tak ya. Tu dah hukum Islam tu. Ni siang keluar ni apa hilal. Enggak kata tu ni lah keluar. Tu mak bang standby siko. Dia standby dah tu. Bang,
Ha. Ni no. Dah. Dia kapal ni nah. Aduh leh. Nek kira naklah di bainyo di rumah. Melukut yang tan. Meja dia nak dah apa-apa duk tak apa kaki. Meja ha. Meja duk mengalah bisik. Untuk bulan puasa sik. Patah kaki nya. Bila putuh orang mulai puasa saya lenjaleh. Mengagaleh tu kan fikir, so selepang ha tampek dia mengalah. Budak dua tampek berkok dia mengadu. Itu gunu yang tunjuk sebagai ketua RT, ketua pemuda, sekaligus ketua dari segala ketua. Yolah jaleh orang ke puasa tu tanggal baralah jaleh tanggal 23. Kedua hilal lu. Dia nak muncul hilal lu. Baru mulai puasa. Masa sama mengalihnya berkok. Jak kini yang calik hilal madu dia. Puasa sebagai lain. Tolong antarang. Hilal. Bila orang mulai puasa? Orang mula puasa, keluar hilal dah. Ha, muncul hilal. Baru awak. Bulan puasa usia. Lain mengarati den. Tapi puasa sepakan lain. Kini yang cari hilal tu nak kesusunya deh. Ya, kini memang harus kita Dah nyu dak do nyumumkan dek Umum deh. Nyu hadir. dah kata ada dua yang cari ang. Ha tu ah. Tu gunung ada naja hang masjid tu mendengarkan isi ceramah. Apa yang dikatakan Buya, apa yang disampaikan Buya tu. Ya Allah ya Tuhan. Lain mengarati den lah. Ya keluar ditantun hilal kalau bila orang mulai puasa baru sinalam bisa mengalah. Pokok ukuran tadi tu punya dah bukan dah ambil sama dah panjang-panjang meja dah. Orang lu mulai puasa orang mengalah kolak. Jangan balik. You persiapan lek, persiapan. Samula tekang kini ku ang cari aja kini nyu lun tibu kini le tu. Bisuk orang puasa ang cari malam ku baru suruh orang lah. Nah, dia nanya aja yang ilmu agama sana kecil sikit. Dia yang cepat dah ha. Dah you dah bang. Ha. Dah bang. Tak ikut pedomannya kalau orang nak beli mudu dia lek. Tu bisik nak datang tu ang harus haji bertanya ang kaden. Lah, hendak merungut gitu dah. Bang, alun muncul hilal lai. Ha? Alun muncul hilal lai. Alun ni ko kalau hilal lu muncul ni lah manggaleh ni perjalanan ni nyopon. Nanya sakit-sakit kapal dua, lima kapal manggaleh. Tu bila muncul hilal? Sebentar lagi. Asa bantal lai. Asa mau sama macam lihat lah kau yo. Ha. Tidak ya. Ni tentu termakan di ajaran dia. Kita orang nak ingin hidup beragama tu. Yo dah. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Ha. Lain mengarati den lah, lain mengarati. Kan mengarati yang ada. Mau tunggu sikit. Dia mempersiapkan itu duduk. Aha. Awak ke puasa. Ya. Itu disiapkan dari kini. Ya. Mental awak, Iya. fisik awak, Niat. kasado. Ndak mau niat saya dia. You niat saya berakal lah jadi tu puasa Sudah niat. puasanya meniat dia lah meniat puasa tapi yang nak puasa dia. Atu tampek manggaleh tadi ke dipersiapkan. Tu ah. Ha. Jadi bila awak ke mulai puasa din? Tunggu dah munculnya hilal. Ha, munculnya hilal. You Yalah. jangan aku protes dulu lah. Iyo lain protes bahan lain mengarati dia nah. You kok mengecek tu dah tersangkut. Hilal tu keluar dah tersangkutnya. Calik dah bang, calik dah bang. Dah. Dia dah ke you dah dulu bang Dan pengen cari refleks Sabar lalu tunggulah si Lama kolong. mana? Dah. Dan payah. Alah, itu lama mana nak hantar lagi keluar nak. Lupa aja seorang aku pemasai ya. Apa tiga lah awak Nama cari hari hilal kecil lai. ni nak. Tu kok deketunya. Anggal hasil ancana. Nang kita lihat samba-samba, Ha. kolak, Ya. air karimbi mudu. Weh, lama ni je. Tu kena jual lah. Lama siang memang peang. Jadi siang namanya Pak Den. Aduh. Siang pi puasa dia. Weh, mengalir yo jangan- Astagfirullah. Tunggu kok apa lah rabah benderang kita usah dia. Sanju tu. Tu pas. Nyo nak cok kalau pi galehnya idin. Ya, itulah. Berapa banyaknya punya tu dah balik. Iya. Iya kata nak ya. Iya. Cari lain lah dah. Muncul lain dah. Bila kan? Kawan ni subuk dia ni. Berarti lu muncul lah dah. Ya sabar lah. Sabar. Awaknya nampak dia nya. Sabar santai lain lah. Jaga menjaga. Hey. Memang you bana nah. Jangan cabut depan Khalid tadi. Muncul hilal, awak bisik langsung puasa. Piyet, you lama nah. Dapur triplek dulu. Kini lagi teropong-teropong itu. Oh dah bang. Berapa suara itu hilal muncul hilal. Ada yang mesej masuk dah. Kemari dah. Dek, ku hilal je mah. Ang berani pergi ke dah. Laki lah
Ang tadi ni cari dek kalik lai. Kalik panjul ramai-ramai kami cari ang ni. Ada tadi keluar ke mana ang? Ada pergi main? Ang cari lah. Ni sabar dulu ah. Ni bantu seakan ada kitchen tadi gitu. Lalu Ada kan? Lalu ya. Dah lagi ah. Dek lah mau mana? Bang, dah. Sa. Kuah, nak cari tadi. Hilal. Tunggu dan. Lah, siap masuk lai. Ayolah bodoh. Dua seperti ni. Bang ya. Oh,